Okay guys, jadi hari ni KCDT masak kupang, masak lomak cili api Ni nanti kalau buka restoran, KCDT boleh lah bagi kawan-kawan try Setakat ni ada try masak sambal tiga rasa, sambal podas. Dua resepi. Yang ni resepi yang ketiga. Masak lomak cili api Nogori 9. Ni pakai santan ni, santan kara. Memang pekat lah. Okay guys, jadi dah siap masak. Dah ambil lah, dah licin lah. Okay, jadi ni kita test makan lah. Ni tanpa kicap. Biasa kalau buah kicap lagi sedap. Makan pula dengan kobis, makan dengan timun. Jadi kita test lah kepaduan resepi ni. Tengok mulut. Padu piau punya, pedas dia. Memang menusuk halkum. Jadi ni dalam dia. Ni nama dia kupang. Okay, ni isi kupang. Isi kupang ni dia tak besar sangat, dia kecil-kecil je. Tapi kalau nak saiz makan tu sedap, pilih yang besar-besar bas. Besar-besar macam ni. Nampak? Okay, ni tangan KCDT. Okay, besar-besar macam ni. Makan tu puas lah, isi dia sikit. Korang tengok nampak ni isi dia. Ni kalau kat kedai murah tak mahal sangat. Beli kat kedai frozen ni. Tu besar lah sikit. Kalau ambil yang kecil-kecil, kalau kawan-kawan beli yang kecil macam ni, kecil macam ni, isi dia kecil lah. Okay, kita beza tu. Tu isi dia. Ni isi yang kecil, ni isi yang besar. Okay, kita buat perbandingan tu. Nampak yang ni? Yang kecil, kupang kecil, ni kupang besar. Tu. Kan beza ke? Ni kecil, ni besar. Jadi kawan-kawan nak rasa kunyah tu nikmat, sedap sikit, beli yang kupang jenis besar-besar je ni. Kena pilih lah. Biasa dia paket. Okay? Jadi jemput makan nanti kalau ada rezeki KCDT buka restoran, okay, private punya, khas untuk follower CDT yang nak datang support, boleh nanti CDT masakan kan, ataupun staff CDT masakan cara yang sama macam KCDT masak. Okay, jadi jemput follow, share, like, komen. Terima kasih support.